Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Nadia binti Muhammad Noh daripada unit B9. Nombor angka giliran saya ialah 2025 2524 40245. Baiklah, pada pembentaran ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan tokoh yang terkenal iaitu Imam Al-Ghazali. Bagi subjek pengajian akhlak Islamiah, kod khususnya ialah PIMK 3243 di bawah bimbingan pensyarah saya iaitu Dr. Hafizah binti Muhammad Saleh. Seterusnya adalah berkenaan dengan profil saya yang telah saya katakan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada pengenalan. Baiklah, dalam pembentaran ini, saya ingin menekankan bagaimana pendidikan yang berhikmah menurut Imam Al-Ghazali boleh membentuk seorang murid bukan sahaja cemerlang dalam akademiknya, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Imam Al-Ghazali bukan sahaja tokoh sejarah yang kita kenali, tetapi beliau juga dikenali sebagai arkitek pembangunan insan dalam melatih seseorang memiliki akhlak yang mulia. Kerana beliau berjaya menyatukan antara akhlak dan hati dalam sistem pendidikan. Beliau sangat menekankan integrasi ilmu, iaitu keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Beliau percaya bahawa murid yang berjaya di dalam hidupnya bukan hanya bijak secara intelek, tetapi juga memiliki karakter yang mulia yang menjadi benteng masyarakat. Oleh itu, pendidikan yang berhikmah perlu menyeimbangkan antara kecerdasan intelek dan pembentukan sahsiah. Jadi, apa yang kita boleh fahami di sini adalah Imam Al-Ghazali sangat mementingkan akhlak dalam kita menimba ilmu ketika belajar. Jadi dengan pendekatan ini, generasi yang lahir bukan sahaja pandai dalam akademik tetapi juga mampu menghadapi cabaran hidup dengan nilai-nilai moral yang tinggi di dalam diri mereka. Okey, baiklah. Slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan latar belakang peribadi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seperti kita sedia maklum, dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi di Ghazalah yang terletak di pinggir bandar Tus dalam wilayah Khurasan Parsi. Dalam sebuah keluarga yang sederhana tetapi mementingkan pendidikan. Ini membuktikan kita pendidikan sangat penting walau apa jua kondisi keluarga kita, sama ada tahap yang dermawan, jutawan ataupun yang biasa-biasa sahaja. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau kemudian mendapat gelaran Hujjatul Islam yang bermaksud bukti kebenaran Islam kerana sumbangannya yang sangat besar dalam mempertahankan dan memperkukuhkan ajaran Islam melalui ilmunya, penulisannya dan kepimpinannya semasa mentadbir. Pada awal hayatnya, Imam Al-Ghazali merupakan seorang profesor yang terkenal di Baghdad. Kehidupannya ketika itu penuh dengan kemewahan, pangkat yang tinggi dan penghormatan masyarakat. Beliau adalah seorang yang dihormati dalam bidang pendidikan dan intelektual dan mempunyai peluang untuk hidup dalam keselesaan duniawi kerana dikelilingi dengan kesenangan. Namun begitu, walaupun secara zahirnya hidupnya penuh dengan kejayaan, beliau mengalami krisis spiritual yang sangat mendalam dalam perjalanannya mencari jawapan kepada persoalan hakiki. Beliau sedar bahawa ilmu dunia semata-mata tidak mampu menenangkan hatinya. Keadaan ini mendorong beliau untuk meninggalkan jawatan yang tinggi, kemewahan dan kehidupan yang selesa yang dia ada itu untuk mencari ketenangan jiwa dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuktikan bahawa Imam Al-Ghazali sangat mementingkan
kehidupan di akhirat berbanding dengan kehidupan di dunia. Tindakan ini menunjukkan sifat sensitifnya, iaitu kejujuran dalam mencari kebenaran dan ikhlasan dalam menuntut ilmu. Beliau bukan sahaja jujur dengan dirinya sendiri, tetapi juga bersungguh-sungguh dalam mengutamakan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat berbanding dengan dunia. Beliau memilih kehidupan zuhud sahaja, iaitu bersederhana dan uziah, mengasingkan diri daripada kehidupan mewah dan sibuk akan duniawi, supaya beliau dapat fokus untuk mendalami dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, pengalaman hidup Imam Al-Ghazali ini mengajar kita satu pelajaran penting, iaitu pembentukan akhlak dan karakter bukan sekadar teori semata-mata yang ditulis di atas kertas, tetapi ia lahir daripada pengalaman hidup yang praktikal. Murid hari ini boleh mengambil pengajaran bahawa pengamanan nilai keikhlasan dan disiplin diri adalah sebahagian daripada proses pembelajaran yang sebenar. Ilmu tanpa pengalaman, walaupun sebanyak mana sekalipun, tidak akan memberi kesan terhadap pembangunan sah-sah seseorang individu. Jadi, dalam konteks ini, dalam konteks pendidikan, bermakna guru bukan sahaja mengajar teori, tetapi juga perlu menjadikan teladan dalam akhlak dan nilai supaya murid dapat melihat dan meniru perilaku yang baik secara praktikal. Jadi, guru perlulah menunjukkan akhlak yang baik kepada murid supaya mereka dapat ikut. Kerana murid adalah seseorang individu yang mudah untuk terikut dengan apa yang dilihat, lagi-lagi daripada guru yang dia sangat kagumi. Slide yang seterusnya adalah latar belakang berkenaan dengan keilmuan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikenali sebagai seorang tokoh multidisiplin, iaitu menguasai pelbagai bidang ilmu yang menunjukkan keluasan mindanya dan kebolehan beliau mengintegrasikan ilmu untuk membina masyarakat yang beradab. Antara bidang yang beliau kuasai ialah ilmu aqliyah. Ilmu ini merangkumi falsafah, kemudian logik dan pemikiran yang rasional. Jadi dalam bidang ini, beliau menekankan pemikiran kritis dan analisis serta kefahaman yang mendalam terhadap sebab munasabab sesuatu fenomena. Kita akan berfikir macam mana sesuatu itu boleh berlaku maksudnya. Kedua adalah ilmu nakliyah, melibatkan syariah Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja mengutamakan akal, tapi juga hati dan rohani, iaitu pemahaman terhadap perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita melibatkan hati dan rohani kita ketika sesi pembelajaran, untuk kita adanya motivasi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga adalah fiqh dan tasawuf, yang mana ia membolehkan beliau menghubungkan hukum-hukum syarak dengan pembangunan spiritual agar murid dan masyarakat bukan sahaja patuh pada peraturan, tapi juga mempunyai jiwa yang bersih dan tenang. Maafkan saya. Okey. Itu adalah selingan seperti tadi. Maafkan saya. Okey, kita sambung kepada yang seterusnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah memimpin Madrasah Nizamiyah, sebuah institusi pendidikan terkenal pada zamannya. Kedudukannya sebagai pemimpin akademik membolehkannya menyalurkan ilmu bukan sahaja melalui pengajaran langsung, tetapi juga melalui sistem pendidikan yang terancang dan sistematik yang menekankan integrasi antara teori dan praktik. Kepakarannya menjadikan beliau seorang tokoh yang dihormati dalam kalangan ilmuwan dan masyarakat umum. Selain daripada keilmuannya, beliau mempunyai kejayaan yang dipengaruhi oleh hubungan erat dengan gurunya, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini.
Hubungan guru dan murid ini bukan sekadar akademik semata-mata. Ia juga penuh dengan adab, hormat dan keberkatan. Melalui hubungan ini, beliau belajar bahawa ilmu yang diberkati bukan sahaja lahir daripada pengetahuan, tapi juga daripada sikap rendah hati, disiplin dan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa keberkatan ilmu itu datang daripada menghormati guru, bercakap dengan nada yang lembut, sopan, bukan sekadar menimba pengetahuan sahaja. Beliau juga menekankan disiplin dan menuntut ilmu penting untuk memastikan ilmu dapat digunakan dengan bijak. Niat yang ikhlas iaitu belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab tujuan yang lain ataupun tujuan untuk menunjuk-nunjuk dan riak ataupun untuk mendapat keuntungan duniawi adalah asas kepada keberhasilannya seseorang itu dalam pendidikan. Jadi dari perspektif pembelajaran, hari ini murid boleh mengambil contoh daripada Imam Al-Ghazali bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak mencukupi. Jadi seorang murid itu yang ingin berjaya perlulah membina akhlak dan disiplin serta kesungguhan dengan niat yang ikhlas, kerana ilmu yang tidak disertai dengan tidak akhlak tidak akan memberi manfaat jangka panjang dan hanya sementara sahaja. Okey, slide yang seterusnya adalah sumbangan ilmiah iaitu analisis karya agung daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh ilmuwan yang sangat produktif dan karya-karyanya masih relevan sehingga kini. Beliau menulis karya-karya ilmiah yang bukan sahaja menyentuh aspek akademik tetapi juga pembentukan akhlak dan jiwa manusia. Dua karya utama yang sering dijadikan rujukan ialah Ihya yang seperti kita sedia tak maklum, yang mana dalam karya beliau ini dianggap sebagai karya yang agung daripada Imam Al-Ghazali kerana membincangkan ilmu secara menyeluruh, bukan sekadar teori ibadah sahaja. Jadi Ihya Ulumuddin ini terbahagi kepada 4 bahagian utama, iaitu ia mengandungi ibadat, yang mana bahagian ini menekankan hubungan antara manusia dengan Allah melalui ibadah yang sahih dan penuh penghayatan. Ia mengajar murid bahawa ibadah bukan hanya ritual tetapi ia merupakan sarana untuk membentuk hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Contohnya, solat bukan sekadar mengangkat tangan dan membaca ayat, tetapi sebagai medium pembangunan disiplin, kesabaran dan kesedaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita memahami bacaan di dalam solat, penyampaian pendekatan kita dengan Allah itu semakin erat. Okay, yang kedua adalah adat, yang mana bahagian ini membincangkan interaksi sosial dan budaya. Ia menekankan bagaimana seorang individu itu perlu beradab dalam masyarakat, menghormati orang lain, tidak menyakiti ataupun menyebabkan pertelingkahan, serta mengekalkan keharmonian dalam keluarga, sekolah dan komuniti. Ini menunjukkan bahawa akhlak dalam kehidupan sosial adalah sebahagian daripada pendidikan yang lengkap juga. Muhdikan. Bahagian ini membincangkan sifat-sifat yang merosakkan jiwa seperti riak, sombong, iri hati dan kemarahan yang tidak dapat kita kawal. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa sifat-sifat ini perlu dikenal pasti dan dibaca serta-merta supaya murid tidak terjerumus ke dalam perangkap dosa itu. Seterusnya, munjiat. Bahagian ini pula menekankan sifat-sifat yang menyelamatkan jiwa termasuk sifat sabar, ikhlas, tawakal dan rendah hati. Murid yang memiliki sifat-sifat ini akan menjadi individu yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi cabaran hidup dengan tenang. Daripada Ihya Ulumuddin ini, kita dapat lihat bahawa pendidikan menurut Imam Al-Ghazali bukan sekadar memberi ilmu
tetapi menekankan pembentukan karakter, penyucian hati dan penghayatan ilmu dalam kehidupan harian. Yang kedua, Ayyuhal Walad. Kitab ini pula memberi penekanan kepada motivasi intrinsik dalam pembelajaran murid, yang mana murid diajar untuk menuntut ilmu bukan semata-mata untuk mendapatkan ganjaran duniawi seperti pujian atau pangkat, tapi untuk keredaan Allah dan manfaat kepada diri serta masyarakat. Konsep ini menggambarkan psikologi Islam, iaitu hubungan antara ilmu dan amal. Seorang murid yang berjaya dalam belajar kerana niatnya yang ikhlas akan mengamalkan ilmu itu sepanjang hayat. Contoh, seorang guru yang mengajar dengan niat ikhlas tidak hanya menyampaikan fakta tapi juga mendidik murid, menjadikan murid itu individu yang sabar, bertanggungjawab dan berdisiplin. Seterusnya, peranan sosial. Selain daripada sumbangan ilmiah, Imam Al-Ghazali juga memainkan peranan penting sebagai pemimpin intelektual dan pembimbing masyarakat. Beliau bukan sahaja memberi pengaruh melalui tulisan, tapi juga melalui pembentukan pemikiran umat Islam secara menyeluruh. Salah satu sumbangan ulama salah satu sumbangan utama beliau ialah penulisan Tahafut Al-Falasifah seperti gambar yang tertera di dalam slide ini. Jadi, penulisan ini menolak pemikiran falsafah yang melampau dan boleh mengelirukan umat Islam pada zamannya. Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali menekankan bahawa walaupun akal dan logik sangat penting, mereka tidak boleh bercanggah dengan wahyu dan syariat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui usaha ini, beliau berjaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam yang sebenar dengan keseimbangan antara ilmu rasional dan rohani. Imam Al-Ghazali juga dikenali sebagai mujaddid abad ke-5 Hijrah, iaitu pembaharu yang membawa pembaharuan dalam pendidikan dan pemikiran Islam. Beliau menekankan keseimbangan antara syariat, iaitu hukum, dan tasawuf, pembangunan spiritual di dalam jiwa. Dengan pendekatan ini, masyarakat diajar bukan sahaja mengamalkan hukum Islam secara zahir, tetapi juga menjiwai nilai-nilai spiritual dalam kehidupan harian. Beliau menekankan dua konsep penting, iaitu kita sudah maklum, untuk membangunkan akhlak dalam diri masyarakat, iaitu yang pertama adalah sifat mahmudah, sifat terpuji yang perlu dipupuk seperti sabar, ikhlas, rendah hati dan bertanggungjawab. Yang kedua adalah sifat mazmumah, sifat tercela yang perlu dielakkan seperti sombong, tamak, dengki, riak dan marah tanpa kawalan. Jadi dengan konsep ini, Imam Al-Ghazali membantu masyarakat membentuk akhlak yang seimbang. Kemudian individu bukan sahaja mengawal diri daripada sifat tercela, tapi juga berusaha menanam sifat terpuji dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jadi kesan daripada ini adalah pendidikan yang hikmah tak hanya berlaku di sekolah, tapi melibatkan kesedaran sosial, tanggungjawab kolektif bersama dan pembangunan karakter masyarakat secara keseluruhan. Murid yang belajar dari ajaran ini akan menjadi insan yang bukan sahaja cemerlang secara akademik, tapi juga berakhlak mulia dan mampu memberi impak positif kepada masyarakat sejagat. Okey, yang seterusnya, mari kita beralih kepada implikasi pendidikan. Pendidikan berasaskan hikmah menurut Imam Al-Ghazali bukan sekadar memberikan ilmu, tapi membina jiwa, akhlak dan sastia murid secara holistik. Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi asas kepada pendidikan berhikmah beliau, yang mana integrasi ilmu dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa ilmu tidak boleh hanya terbatas kepada akademik semata-mata.
Beliau seringkali mengulangi benda yang sama dan sangat mementingkan hal ini, bahawa ilmu itu perlu diiringi dengan akhlak yang baik. Okey, jadi murid perlulah bijak secara intelek tapi juga kuat secara spiritual. Contohnya, seorang pelajar yang mahir matematik tapi tidak memiliki nilai kejujuran atau sabar dalam berinteraksi dengan rakan sebaya akan menghadapi kesukaran dalam kehidupan yang sebenar. Jika perasan, nilai-nilai kerahian ini sangat penting dalam kita berhubung dengan dunia luar. Ini membuatkan kita ini adalah seorang yang tidak hanya terperut di dalam kelompok sendiri. Okey, kemudian integrasi ilmu ini mengajar murid juga bahawa kecerdasan intelek itu harus seiring dengan pembangunan hati dan akhlak. Betul. Okey, jadi dengan cara ini mereka akan menjadi insan yang kompeten dan beradab. Okey, yang kedua, pembentukan karakter melalui pengalaman praktikal. Menurut Imam Al-Ghazali, pengalaman hidup dan pembelajaran praktikal lebih berkesan daripada sekadar teori. Hal ini kerana kita betul-betul menjalani perkara itu. Tidak hanya kita membayangkan sahaja. Jika teori, kita hanya membayangkan. Tapi jika praktikal, kita betul-betul melaksanakan apa yang patut kita buat. Jadi dengan itu kita dapat lebih memahami perkara tersebut. Sebagai contoh, murid yang belajar konsep sabar melalui pengalaman sebenar menghadapi cabaran atau konflik akan lebih memahami dan menghayati nilai sabar itu berbanding dengan hanya membaca buku tentang sabar. Mereka boleh baca tapi mereka tidak boleh mengaitkan dengan diri mereka. Pendidikan ini juga melibatkan projek amal, kerja sukarela dan aktiviti sosial supaya murid dapat mengamalkan nilai dalam konteks kehidupan yang sebenar. Okey, yang ketiga adalah pendidikan berasaskan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ni adalah motivasi dari dalaman diri dia. Iaitu murid perlu belajar kerana kesedaran diri dan keredaan Allah. Bukan semata-mata untuk mendapatkan ganjaran duniawi seperti markah, pujian, hadiah atau pangkat. Itu menunjukkan kita tidak ikhlas untuk belajar. Memang tidak dinafikan bahawa cara itu bagus untuk menarik perhatian murid, tapi jika dilakukan sering ataupun tidak diseimbangkan dengan pembelajaran yang perlu difokuskan, ia boleh membawa kepada niat yang lain untuk belajar. Contohnya, seorang murid yang menyiapkan tugasan kerana memahami kepentingan ilmu untuk membentuk diri akan lebih konsisten dan ikhlas berbanding murid yang hanya mengejar markah tinggi sahaja. Okey, jadi kalau murid itu betul-betul ikhlas, dia akan buat sepenuh hati tugasan itu berbanding dengan murid yang hanya fokus kepada keputusan akhir. Pendekatan ini juga mengurangkan tekanan luar kerana murid memahami bahawa kejayaan hakiki adalah kepuasan hati dan manfaat kepada orang lain. Konsep-konsep ini amat relevan bagi murid masa kini. Kerana apa? Kerana mereka menghadapi pelbagai cabaran dunia moden. Termasuklah pengaruh media sosial yang boleh mempengaruhi tingkah laku dan nilai. Okey, generasi kini lebih terbuka kepada teknologi. Sebab itulah. Jadi yang kedua adalah tekanan rakan sebaya yang mungkin membawa kepada keputusan yang tidak beretika dan bermoral. Sebagai contoh, mereka mengajak untuk melakukan aktiviti yang kita tahu tidak baik seperti lepak ataupun vandalisme, merokok, apa semua. Kemudian keperluan membuat keputusan yang seimbang antara akal, emosi dan moral sangatlah diperlukan. Okay.
Jadi dengan memahami prinsip pendidikan berhikmah Imam Al-Ghazali ini, murid bukan sahaja akan pandai akademik tapi juga pandai mengurus diri mereka, bersosial dengan baik dan berhemah dan membuat keputusan yang beretika dan munasabah. Tanpa tergopoh gapah ataupun melulu. Okey. Nampaknya kita telah sampai kepada penutup. Okey, penutup bagi pembintangan ini adalah matlamat utama pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ialah taqarrub kepada Allah. Yang mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murid yang berjaya bukan sahaja cemerlang dan akademik tapi juga mampu mengamalkan ilmu dalam kehidupan seharian mereka. Jika kita hanya belajar tapi tidak mampu untuk mengamalkan ilmu kita, ia seperti kita ilmu itu hanyalah sia-sia semata-mata. Untuk memahami kita faham ilmu tu, kita perlulah mengamalkan dalam kehidupan seharian. Kenapa ilmu yang dipelajari agar ilmu yang dipelajari tidak dibiarkan di atas kertas semata-mata untuk melepasi exam, tapi juga dijadikan sebagai panduan hidup kita. Sebagai contoh, pelajar itu belajar berkenaan dengan tasawuf Islam, tapi dia tidak menerapkan apa yang dipelajari itu. Kedua adalah memberi manfaat kepada masyarakat. Seorang murid yang berakhlak mulia akan membantu orang lain, menyebarkan kebaikan dan menjadi individu yang berguna kepada masyarakat sekeliling. Jadi, jika dia berada dalam satu masyarakat, dia akan menjadi keringanan untuk masyarakat tersebut. Seterusnya adalah memiliki akhlak yang mulia seperti sabar, ikhlas, jujur, bertanggungjawab dan rendah hati adalah menjadikan kita seorang yang berakhlak mulia. Kerana itu adalah asas dalam kita menghadapi cabaran hidup. Okey, Imam Al-Ghazali ada menyatakan seperti di dalam kitabnya iaitu Ayyuhal Walad, iaitu wahai anakku, ilmu tanpa amal itu gila dan amal tanpa ilmu itu sia-sia. Ya, itu benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ini mengingatkan kita bahawa ilmu dan amal haruslah berjalan seiring. Hal ini kerana seorang bakal guru seperti saya mempunyai tanggungjawab bukan sahaja mengajar akademik tapi juga menjadi teladan akhlak. Jadi saya akan menunjukkan akhlak yang baik kepada anak murid supaya murid dapat mencontohi nilai mulia yang diajarkan oleh saya ataupun guru yang lain. Dalam konteks pengajaran masa kini, saya berkomitmen untuk menerapkan pendidikan yang berhikmah ini yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Antara langkah praktikal yang boleh dilakukan oleh saya adalah memastikan pengajaran berintegrasi antara ilmu dunia dan akhirat. Contohnya, melalui dengan menerapkan aktiviti pembelajaran berdasarkan pengalaman, kemudian menekankan motivasi intrinsik dengan menggalakkan murid belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Jika murid itu belajar dan mempunyai ilmu, kebetulan pula jika dia berkeinginan untuk menjadi seorang guru, jadi ia memberikan manfaat kerana jika dia menjadi seorang guru, dia akan menyebarkan ilmu yang dia dapat itu kepada sekeliling, kepada anak murid, kepada generasi yang akan datang. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat melahirkan murid yang cemerlang secara akademik, mempunyai akhlak yang mulia, bersedia menghadapi cabaran dunia moden dengan berpandukan nilai Islam. Baiklah, sekian, terima kasih atas perhatian semua. Tapi sebelum saya akhiri pembintangan saya ini, izinkan saya untuk memberikan serangkap pantun. Bunga mawar di halaman, harumnya semerbak di pagi hari. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian semua hadirin hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.